Bismillah, walau sekecil mana kita agak. Bismillah, walau dunia sebermasalah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Macam mana tidur malam tadi? Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya diberikan ruang untuk bersama-sama anda semua dan untuk berdiri di hadapan ini untuk menceritakan atau berkongsikan tentang sukar tidur atau dalam bahasa sainsnya insomnia. Namun bukan itu yang saya nak kongsikan kepada anda tentang insomnia. Saya nak kongsikan tentang sukar tidur yang melibatkan gangguan. Gangguan daripada siapa? Gangguan daripada Jebon. Jebon. Kenapa saya guna perkataan Jebon? Saya tak guna perkataan jin. Sebab bila mana kita guna perkataan jin, nanti ramai orang yang takut. Saya guna perkataan Jebon supaya dia menjadi tenang dan sakit saya boleh tidur dengan tenang, insyaAllah. Alhamdulillah, saya dah 9 tahun bersama dengan masyarakat, membantu masyarakat dalam sakit spiritual ataupun sakit yang melibatkan gangguan. Jadi saya kongsikan kepada anda semua. Kerana apa? Rata-rata pesakit saya yang saya datang jumpa kepada saya, mereka sukar tidur sebab gangguan ini. So jadi saya mengurangkan gangguan mereka, kita bantu dalam kurang tidur ni lah. Okay, kaedah ni macam mana? Saya gunakan kaedah air. Okey, kaedahnya macam mana? Saya letakkan mic supaya saya boleh tunjuk kepada anda semua. Kaedah ni seperti ini. Okey, yang sukar tidur malam, yang melibatkan gangguan. Okey, letakkan air mineral di atas tangan dan bacakan surah Al-Fatihah. Dan tiup. Dan selepas itu nak buat apa? Letak di belakang dan tepuk 3 kali. InsyaAllah. Isyarat. Sekali lagi isyarat. Kenapa gunakan air? Sebab sifat air adalah tenang dan sejuk. Jadi sakit boleh tidur dengan baik, insyaAllah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat kena yakin dengan apa yang kita baca dan yakin dengan ayat-ayat Allah. Walaupun kita baca satu Al-Quran sekali dengan terjemahan, kalau tak yakin kita tidak akan percaya. Jadi kena yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi sebelum saya akhirkan, saya nak saya nak lontarkan satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.